saya tak suka lah. Sebab kalau boleh tak payahlah anak saya pergi expose. Sebab dia zaman sekarang ni zaman agak kejam ya. Yang jenis yang saya tak nak anak-anak saya lalui guna benda tu. Saya tak nak anak-anak saya kena lalui zaman-zaman yang saya takut lah anak saya bukan Gen Z, satu lagi Gen Alpha lagi lah lembik. Kan? Jadi saya tak nak lah, saya tak suka expose pun. Saya tak pernah, kalau boleh kita tak naklah cakap dengan dia tiba dalam orang tu abang nak balik ke hati lah. Tapi kalau boleh tak nak lah, tak payah involve lah dalam benda yang dia membuatkan kita jadi terkenal. Ada orang tak kisah. Ada orang okey. Dia macam tak nak Pengalaman lah. Kan, sebab zaman Kak Izzah dulu dia menulis hanya reporter. Tahu? Jadi bila reporter menulis, dia masih ada juga. Tapi sekarang netizen ni, dia bercakap. Dia macam dia confirm masuk syurga tau. Jadi kalau macam jenis yang kepala yang macam saya boleh layan. Tapi kalau anak-anak kan, tak payah lah. Kita biar je lah. Biar mak dan bapak dia jadi pening, dia orang tak payah nak jadi pening juga. Tak ada, tak boleh. Oh, tak boleh. Tak mahu cakap macam tu. Kalau boleh jangan. Diorang pun tak ada berminat pun tengok. Oh, ya ke? Ya, tak ada. Diorang pun tak ada ke arah tu lah. Diorang lebih ke arah apa? Diorang lebih kepada arah apa? Dia kan yang tu dah nak ikut kakak nak jadi lawyer. Nak jadi lawyer. Sebab kakak dia nak jadi lawyer seorang lah, dia nak ikut kakak. Kakak dia tu yang seorang tu mau tengah buat chamber kan. Tak ada lagi yang Ada pun yang sulung je lah yang besar. ada lah hakim ni yang besar lagi. Dia kerja assistant ni. Yang macam anak Faizal tu memang tak ada lah. Sebab tengok sekarang ni rasa tak sesuai lah. Tak sesuai tengok watak-watak yang macam banyak kat TV sekarang kan macam saya rasa macam Tak negatif. dia tak sesuai dengan Faizal lah. Macam Faizal tak nak diputeri jadi apa. Bila kita berlakon ni kita tak nak lah bila di umur senja sebegini nak berlakon macam tak ada apa orang cakap, macam tak ada apa yang kita boleh contribute tau. So biarlah watak yang kita bawa tu yang boleh memberi apa orang cakap positif lah pada orang. Ni kau sondong kau ni Faizal, sebab Faizal pun kalau sekarang banyak orang baru kan, ni kalau kerap kalau tinggi takut orang pun nyampak tengok kau lagi kan. Jadi kurang-kurang lah.